Spoilers. Nombor 1. Tahukah anda bahawa dalam pembikinan Papazola The Movie, antara cabaran terbesar pihak Monster adalah mereka cipta rupa yang tampan dan bergaya untuk Papazola sewaktu mudanya. Terdapat banyak desain yang dibuat dan ditolak tepi. Antaranya adalah rupa Papazola dengan mulut dan rambut panjang, serta rupa clean shaven tanpa misai atau janggut. Nombor 2. Macam mana Papazola masih kenal ibunya Nekpi setelah keluar dunia game? Sebelum ini, dia hilang ingatan tentang kehidupan awalnya setelah terperangkap dalam dunia simulasi. Tapi, dia tetap tahu siapa ibunya, tetapi tidak tahu apa-apa tentang kehidupan awalnya sebagai operatif dalam agensi Papa. Pada masa yang sama, dia juga ingat tentang kehidupan awalnya sebagai budak kecil yang mempunyai banyak cita-cita, ataupun semua itu hanya khayalan dan memori palsu. Soal memori Papazola masih belum dijelaskan secara sepenuhnya. Nombor 3. Kalau dahulu penjahat-penjahat alien cerita Bobo Boy kebanyakannya merupakan penjahat kubulus yang berkepala kotak, kini kita diperkenalkan dengan alien-alien dengan kepala pelbagai bentuk. Bentuk-bentuk kepala mereka sama dengan simbol-simbol game dalam dunia ini, seperti simbol butang PlayStation, tapi sedikit berlainan. Nama-nama alien ini pun berdasarkan bentuk kepala mereka seperti Berlian, Olien, Kotaklian dan Lovelian. Nombor 4. Apa kaitan bangsa-bangsa alien ini dengan Kubulus? Dalam tim penjahat ini, ada di antara mereka yang merupakan alien Kubulus sama seperti Adudu. Bermakna, mereka ini merupakan pasukan alien yang berbilang kaum sama seperti Frieza Force dalam cerita Dragon Ball yang juga suka menakluk planet-planet lain sesuka hati. Ada kemungkinan kesemua alien ini termasuk Adudu merupakan pecahan daripada satu kaum yang sama, cuma telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Kalau dalam cerita Bobo Boy sebelum ini ada varian-varian kaum batu yang berlainan, maka tak mustahil kita ada varian-varian kaum alien kepala berbentuk. Nombor 5. Cuba lihat mahkota ketua mereka iaitu Berlian yang kemudiannya diambil oleh Yonbi yang mengambil alih kepimpinan pasukan jahat ini. Mahkota ini sebenarnya adalah controller game yang juga mempunyai simbol-simbol berbentuk kepala tentera alien ini. Alat ini juga digunakan untuk mengawal dunia simulasi. Robot besar Yonbi yang bertukar daripada kapal angkasa ini pun mempunyai simbol-simbol game pada penumbuknya. Nombor 6. Transformasi kapal angkasa menjadi robot besar yang dibuat oleh Yonbi merupakan ulangan cerita penjahat-penjahat sebelum ini seperti Pak Pato dan Adudu, yang masing-masing juga mempunyai kapal angkasa yang boleh transform menjadi robot besar. Dan ketiga-tiga penjahat ini sama sahaja, diperkenalkan sebagai watak genius yang tak pandai berlawan secara fizikal, tetapi pandai menggunakan teknologi. Cuma, Adudu kini dah hebat berlawan setelah menerima tunjuk ajar Tok Kasa. Nombor 7. Alien-alien jahat ini mempunyai peranti untuk mengubah rupa mereka menjadi seperti manusia dan dengan itu dapat menyelinap masuk ke dunia manusia dan membuat kerosakan secara senyap-senyap. Ini ada persamaan dengan Skrulls dalam dunia Marvel yang senyap-senyap datang ke bumi dan berpura-pura menjadi manusia. Cuma perubahan mereka adalah kuasa organik bukan bantuan teknologi. Mungkinkah dalam dunia Bobo Boy masih ada alien-alien yang masih menyamar menjadi manusia? Mungkinkah sebahagian watak-watak yang kita dah lama kenal sebenarnya merupakan alien? Nombor 8. Ini Totoy Toy, adik kepada Yaya, sang pemilik kuasa manipulasi graviti, yang juga dikenali sebagai Otoy. Dahulu, Otoy muncul buat pertama kali dalam siri asal Bobo Boy sebagai seorang bayi kecil yang baru mula bertatih dan berjalan. Kini dia sudah masuk tadika dan satu kelas bersama Pipi Zola. Nombor 9.
Tanpa Otoy, tiada kemenangan buat Papa Zola sekeluarga dalam melawan Yonbi dan alien-alien penakluk yang jahat, kerana dialah yang membantu Pipi dan Berlian melepaskan diri daripada bilik tahanan mereka. Dan dengan itu, Berlian dapat membantu untuk hack program simulasi dan memberikan nyawa yang tak terkira banyaknya kepada Papa Zola. Tanpa cheat code ini, Papa Zola dah lama mati. Nombor 10. Otoy mempunyai segala ciri-ciri seorang hero yang patut dicontohi. Sewaktu kawan-kawan sekelasnya semua bercakap tentang perancangan mereka bercuti ke luar negara, Otoy yang tidak ke mana-mana bersama keluarganya tetap mengucapkan rasa syukur kerana dapat berjalan pergi ke kedai di hadapan rumahnya. Pada masa yang sama, Otoy juga sangat menjaga solatnya dan terus berusaha mencari surau tempat sembahyang dalam kapal angkasa alien jahat setelah masuk waktu solat. Nombor 11. Otoy juga dilihat sangat berdikari dan bijak. Biarpun masih kecil, dia mempunyai asas-asas ilmu pengakap dalam hutan serta berani mengikut keluarga Papa Zola tanpa kehadiran ibu bapanya. Nampaknya Otoy mewarisi banyak ciri-ciri kakaknya yang bijak dan juga berdikari. Nombor 12. Otoy memakai topeng penjahat alien yang menyamar sebagai operatif dalam agensi Papa. Dengan itu, Otoy dapat menyelinap dalam kapal angkasa penjahat-penjahat tersebut. Apabila topengnya dibuka dan wajahnya terdedah, alien-alien tersebut menyangka dia telah mengaktifkan penyamaran berupa manusia. 2 kali mereka tertipu. Nombor 13. Dengan ini, Otoy dan Yaya secara rasmi merupakan adik-beradik adiwira dalam Powersfera Universe, sama seperti Fang dan Kaizo ataupun Sai dan Shilda. Manakala Boboiboy pecahan elemental pun seperti adik-beradik dan memanggil dirinya sebagai kembar. Aku kembarnya. Nombor 14. Entah apa yang dibuat oleh Yaya sewaktu filem Papa Zola ini. Di antara kawan-kawannya, hanya Gopal dan Boboiboy yang muncul. Ketika ini, mereka semua telah pun pulang ke bumi selepas pengembaraan di planet Baraju. Bagaimanapun, Yaya akan kembali dalam Boboiboy Movie 3 Gurlatan. Nombor 15. Tahukah anda bahawa terdapat begitu banyak persamaan antara watak Papa Zola dengan watak Super Mario? Untuk tahu lebih lanjut, klik video yang ini pula.